Kira. Sisi. Dah, tu minta banyak dengan tau. Satu. Nampak? Nampak? Nampak tak? Nampak semua. Okey, 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe Mazran. Assalamualaikum, selamat datang dan bertemu kembali dalam channel Mazran. Pagi pukul 8.30. Kita nak pergi ride amal Madrasah Al-Ghani, Johor bersama tim UB. Kita gerak. Member semua dah sampai. Mana? Kenapa kau sanggup? Wan, sihat? Okey ya? Baik, Alhamdulillah. Long time no see. Baik, macam-macam bang Ha? Sama-sama lah. Okey dah? Alhamdulillah. Dapat kembali asal okey dah dapat. Yalah, tu kita ada. Alhamdulillah. Dah lama tak join kan? Lama juga lah. Ya, motor ni pun baru habis siap. baru buat bengkol. Oh. Berapa buah ni? 3, 5, 6, 7, 8, 9 buah. 9 buah yang saingan kita.
Zali, Zali. Okay, 3 seorang. Sedap sebelum layan. Ha. Dah babas dah. Sedap layan semua. Semua sedap melayan. Ha. Belajar. Nampak cantik. Oh, masuk kampung.
Kau kurang laju lah. Laju sikit. Laju sikit besar. Tak ada follow belakang pun. Tak ada follow tau. Alamak, selalu. Assalamualaikum. Sihat dah? Masih datang siap. Ya. Dia tanya. Datang ramai-ramai. Ini Ali. Dah. Apa? Nak ambil gambar ni. Ada. Happy. Oh, dia minta. Apa? Okey. Betul? Baik. Gambar. Okey. Orang lain semua ke sana. Ni apa yang dia buat dua orang kat situ tu gitu. Apa dia bincang tak habis-habis lagi tu. Ada air kelapa. Ya. Okey, stop. Nyom. Kira. Sisi. Dah, tu minta abang yang ambilkan tau. Satu. Nampak tak? Nampak, okey, 1, 2, 3. Panas bang? Panas.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada tengah hari penuh barakah ini, sepanjang pagi tadi kita telah menerima hujan sejak subuh hingga hampir tengah hari tadi. Jadi kini kita dikelilingi pula oleh daripada mendapat kunjungan daripada kumpulan motosikal Universal Bikers daripada Johor. Alhamdulillah, yang membuat kunjung hormat pada Madrasah Hafiz Al-Ghania. Dan tanpa membuang masa, saya menjemput mengasas Madrasah Hafiz Al-Ghania, Ustaz Ghani, ataupun kita semua dia sebagai bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kumpulan Universal Bikers. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kerana datang ziarah kami di sini. Dan di sini sedikit pengenalan nak kenalkan. Anak-anak ini terdiri daripada umur 7 hingga ke 16 tahun. Jadi tempoh hafalan lebih kurang dalam 3 tahun setengah. Ada yang agak baik dan usaha lebih. Umur baru, umur keluarga. Lalu mati, apa yang semua dengan dapat, insyaAllah. Jadi kalau kita tak baik, tapi semua mungkin boleh kita balik 4 tahun, 4 tahun setengah. Lepas ada hafalan, akan kita ambil SPM. Kalau nak ambil SPM lah. Kalau nak terus pada bulan kamu, bulan kita untuk akan pergi ke Indonesia, Yaman atau ke Mesir. Jadi madrasah ini kita didirikan pada tahun 2010 sampai nanti 2022, lebih kurang 12 tahun lah. Jadi biasalah sepanjang 12 tahun ini yang berjaya dan yang tak berjaya. Biasa orang kalau tak berjaya itu nak apa? Pun jadi manusia juga. Kalau kita makan kita manusia dan manusia. Jadi kalau tak berapa cemerlang tu, kita boleh alihkan sebagai kemahiran. Banyak sekarang macam kemahiran jadi kita mahu habis tiket pun lagi. Cuma habis kita tu yang tak payah. Jadi kita terus balik bersedia berhafalan. Mana tak boleh pergi untuk masukkan kepada kemahiran. Bahagian elektrikal dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita akan minta kasih kepada abang-abang ini, abang ini, insyaAllah. Kalau kata mengaku jadi mengaku Video. jadi tanya lah, ini kawan. InsyaAllah. Jadi saya bukan berhasil. Dan saya ada pertanyaan kita dulu lah. Jadi kalau dapat, insyaAllah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syekh Hadis. Saya hormati Bapa Ghani bin Ahmad. Bapa ni selalu gelar pada guru, betul ya? Dan sebenarnya Bapa ni selalu kita dengar kalau kita ingat, kalau kita write the title, guru dia panggil Bapa. Bapa Rusdi saja kita kenal di Patani, di Yalap, kan? Dihormati juga rakan-rakan bikers daripada Universal Bikers, Barisan IJK dan juga para pelajar Hafiz Al-Ghania. Jadi terima kasih atas kesudian madrasah menerima kehadiran kami daripada Universal Bikers. Untuk makluman pihak madrasah, sebenarnya aktiviti hari ini yang kita panggil charity ride atau proyek amal ini adalah merupakan aktiviti bulanan kita. Jadi setiap bulan kita akan bergerak dari satu madrasah ke satu madrasah di sekitar Johor, terutama di Johor, dan sekali-sekala kita akan keluar dari Johor ke seluruh Semenanjung sampai Sarawak. Dan sekali-sekala juga setahun sekali atau 2 kali kita akan mula masuk ke Thailand dan juga Indonesia. Jadi kalau tadi madrasah ini ditubuhkan 2010, Universal Bikers ditubuhkan 2017. Jadi ini masuk tahun yang ke-12 lah. InsyaAllah.
Jadi madrasah ni, kalau tak silap saya adalah madrasah yang ke-150 yang kita dah ziarah, yang kita dah jumpa. Jadi harap-haraplah memang kita pun tak terasa kecil hati bila adik-adik dia panggil Datuk beli motor kat mana. Panggilan Datuk tu sebahagian dia, yang sebahagian lagi masih lagi tunggu macam saya ni paling gampang ke. Tak mengaku. Kau dia tak mengaku. Tapi lah panggil Datuk, beli pun Datuk. Jadi itulah, kita dah masuk tahun ke-12. Mohon yang madrasah kalau boleh selalu saya minta doakanlah kami, abang-abang atau yang bawa motor ni, supaya sentiasa diberikan kesihatan, kudrat dan kekuatan dan sukses stomach untuk terus melaksanakan charity ride yang kita buat sejak tahun 2017 ni. Jadi alhamdulillah, doakanlah kami selagi kami mampu untuk mengangkat motor, insyaAllah kita akan teruskan charity ride. Kalau dah tak apa kuat, kasihnya mem-mem kat sana, dia tinggal kat rumah lah. Kita kena gerak seorang-seorang. Dan kita tak kuat, kalau dah tak kuat lagi, baru belinya roda 3. Kita naik motor roda 3, baru boleh ikut balik. Lagi motor tu ada 2, kalau dah kuat, dah kena suruh lah balik. Jadi itu yang antara aktiviti kami. Jadi terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang mungkin baru berminat dengan Universal Bikers. Kami menghalu-halukan keadaan tuan-tuan semua. InsyaAllah kalau boleh jumpa rakan-rakan bikers yang lain untuk sama-sama dengan kita. Kita terbuka, tak syarat. Syaratnya satu, mesti ada motor. Ada motor boleh join. Kalau tak ada motor, saya pastikan susah sikit kita nak ajak ride sampai ke Algonia ni. Jadi alhamdulillah hari ini Allah menjadikan kita sampai. Pagi tadi hujan bukan setakat di sini, minggu baru hujan. Start pukul 3.30 pagi, hujan sampailah sampai waktu syuruk, sampai waktu duha. Maksudnya barulah hujan begini. Ya alhamdulillah kita diizinkan datang ke Algonia ni tanpa kena sedikit hujan pun di Bulan Raya. Jadi mudah-mudahan kita akan terus apa yang kita laksanakan ini dalam menjadi sebab untuk kita dikomunikasi untuk Allah Ta'ala hisab. Jadi itulah antara yang kita laksanakan. Jadi tadi kami akan mengambil gambar Ustaz. Kami minta izin, kami akan postkan gambar ini dalam website kami, dalam Facebook dan sebagainya, dalam YouTube. Kalau tak diizinkan, kami akan simpan dalam handphone masing-masing. Boleh ya? Jadi kita makan dulu. Makan dulu. Ya, makan. Haji je lah. Itu Datuk ni. Ni Datuk juga ni. Hai, ajak orang ambil dua lah.
Dah habis ya? Cukup tu? Mana cukup lagi tu? Tak cukup lagi. Apam. Yang tanam baru turun apa? Campur. Ada yang sangki, ada yang hitam. Oh, ada durian tu semua? Oh? Nak pergi tengok belakang. Kasi ronda-ronda tengok buku karya. No, ada yang nak meronda ke belakang. Ustaz ajak pergi ronda belakang. Subscribe, like, comment and share.